Pernah tak rasa macam, aduh, malasnya nak buat konten hari ni? Saya pun tengah rasa benda tu. Tapi, bila fikir-fikir balik, sebenarnya bukan sebab malas sangat pun. Kadang-kadang, kita ni penat, bukan malas. Kita ni manusia. Ada hari kita semangat gila, idea mencurah-curah. Tapi ada hari, nak buka kamera pun dah tak larat. Bila kita dah banyak kerja, banyak berfikir, banyak bergerak, jumpa orang sana sini, banyak pergi site, visit, macam-macam kita buat dan akan sampai satu tahap otak kita perlukan rehat. Itu adalah normal. Saya belajar satu benda. Bila rasa penat, berehat sekejap tak apa. Jangan paksa diri sampai burn out. Tapi jangan give up terus. Bila kita dah recharge nanti, konten yang kita akan buat tu akan lebih fresh, lebih ikhlas dan orang boleh rasa vibe konten kita tu. So kalau hari ni kau rasa malas, cuba tanya diri sendiri, aku ni malas ke atau sebenarnya aku penat? So, take your time tapi jangan stop terus.